Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Asma Haji Omar. Buku ditulis oleh Pendeta Za'ba sekitar tahun 1929 sebagai sebuah nasihat beliau kepada individu-individu orang Melayu. Siri yang ke-16, muka surat 43, masih lagi dalam bab fikiran, kepercayaan dan pegangan agama. Sekalian yang telah disebutkan ini bukanlah pula artinya semua orang hendaklah jadi mujtahid seperti imam-imam mujtahidin dahulu kala itu belaka, rahimahumullah. Ya, kalau dapat demikian tentulah sebaik-baiknya. Tetapi di sini bukan begitu yang dimaksudkannya. Hanya yang terutamanya dikehendaki ialah tiap-tiap orang Islam yang berpelajaran patut biasa sebanyak sedikit memakai akalnya sendiri, menguji dan menimbang benar salahnya barang sesuatu pegangan agama yang diterima dan dipeganginya itu. Jangan pakai ikut secara taklid buta sahaja dengan tiada mengerti jalan-jalan benarnya dan punca pengambilannya. Tiap-tiap seorang sayugialah ada upaya menimbang sendiri dahulu dengan akalnya dan ilmu pengetahuannya seberapa ada barang apa jua ajaran agama. Ia patut berbuat pada soal-soal agama itu seperti pada hal-hal dalam perkara dunia juga. Misalnya, pada pengetahuan dunia, jika dikatakan oleh guru 2 kali 5 10 dan kita sendiri belum mengerti bagaimana jalannya boleh jadi demikian, maka tidaklah memadai diterima terus saja perkataan itu dengan buta tuli, melainkan adalah disaksikan betulnya dahulu dengan akal dan pengesahan sendiri. Tiap-tiap seorang patutlah tahu membuat 2 longgok benda yang mengandungi 5 benda pada tiap-tiap satu longgok. Kemudian jumlah kedua-dua longgok itu betulkah atau tidak menjadi 10. Setelah sah betulnya disaksikan oleh akal dan ujian sendiri, dan setelah cukup puas hati akan betulnya itu, maka barulah diterima dan diikut. Demikianlah juga mestinya dibuat dalam soal-soal agama. Istimewa jika ahli ilmu. Apabila diperbuat demikian, barulah dinamakan bergantung kepada diri sendiri dalam perkara agama. Tetapi yang terutama sekali, lebih berwajib menimbang dan menguji sendiri itu ialah bagi orang yang ada kelayakan ilmu pengetahuan serta ada latihan menjalankan akal dan siasat selidik sendiri dalam kerja mencari dan menerima kebenaran. Mereka yang demikian hendaklah sebenar-benar menimbang dan menguji barang apa-apa jua ajaran agama itu dengan neraca akal yang adil dan dengan ujian ilmu pengetahuan yang telah disaksikan betulnya seperti pada 2 kali 5 10 tadi. Setelah diuji dan ditimbang demikian itu, maka mana-mana yang didapati sebenarnya betul terimalah dan amalkannya. Tetapi mana-mana yang kurang tepat rasanya, siasatlah lagi sehingga ke pangkal. Timbangkan semula dari asal usul mengikut pedoman Quran dan Sunnah, dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan yang ada, serta dipertimbangkan yang bersama-sama itu keadaan hal dan perubahan zaman. Ilmu pengetahuan ialah alat perkakas yang tidak boleh tidak bagi bersendiri dalam barang apa-apa cawangan kehidupan pun. Jika di dalam cawangan agama seseorang itu ada ilmu pengetahuan yang cukup untuk jadi alat, maka wajiblah di atasnya menggunakan ilmu pengetahuannya itu bagi memandu akalnya menimbang dan menentukan benar salahnya sesuatu perkara agama yang diterima dan dipegangnya itu sehingga dirasa sah dan puas hati.
Maka tidaklah memberai jika hanya pakai ikut orang sahaja dan tidak menimbang-nimbang sendiri lagi. Jika diperbuat demikian, maka itulah yang dikatakan bertaklid buta semata-mata, iaitu tidak akan mencelikkan akal atau memajukan kebolehan berfikir, yang adalah di antara sebesar-besar nikmat Tuhan kepada manusia. Dan lagi, orang yang ada kelayakan dengan sebab ada ilmu pengetahuan untuk jadi alat itu, maka selain daripada itu mesti menggunakan kelayakannya itu untuk memeriksa dan menguji sendiri. Hendaklah pula ia sentiasa berusaha menambah lagi ilmu pengetahuannya itu dan memperdalamkannya dengan mencari alat-alat perkakas lain yang baru. Ia ini hendaklah menambah dan memperdalamkan ilmu-ilmu yang telah sedia ada kepadanya itu dengan ilmu-ilmu yang lain lagi tiada kesudahan, supaya semakin bertambah kelayakannya dan kebolehannya lagi. Adapun bagi orang yang tiada mempunyai kelayakan atau alat perkakas yang cukup, iaitu ilmu pengetahuan untuk menjalankan ujian dan timbangan sendiri itu, maka sayugialah janganlah sekali-kali ia berpuas hati sahaja dengan hal keadaannya tiada mempunyai kelayakan itu. Jangan sentiasa mengaku dan mengikrarkan dirinya tiada kelayakan saja dan tiada harapan akan dapat kelayakan. Kerana jika diperbuatnya sedemikian, nescaya sampai bila pun ia tidak akan mendapat kelayakan itu. Ia hendaklah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan seberapa banyaknya perkakas-perkakas yang boleh memberi kelayakan itu kepadanya. Ia hendaklah sentiasa mencari dan menuntut segala ilmu-ilmu alat yang jadi perkakas bagi memberi dia kelayakan yang dikehendakkan itu sehingga diperoleh dengan sempurnanya. Tetapi sementara belum diperoleh perkakas itu, maka sekurang-kurangnya tiap-tiap orang ada mempunyai alat suluhan akal dan boleh menggunakan suluhan itu bagi menimbang mana perkara yang patut dan mana yang baik. Sebagaimana disuruh di dalam Al-Quran, akan tiap-tiap seorang menggunakan dan menjalankan akalnya. Tambahan pula jika ia seorang yang sudah ada juga sebanyak sedikit mendapat pelajaran dan pengetahuan dalam cawangan pengajian lain-lain tentang mengenal benar dan salah dan membezakan betul dengan tidak betul, walaupun pengetahuannya itu bukan dari segi agama. Bagi orang yang demikian, memang sepatutnya ia mencuba melakukan kesendiriannya atas kadar sekuasanya. Ia ini seberapa jauh yang boleh tersampaikan oleh ilmu pengetahuannya itu. Hanya syaratnya janganlah ia mengikut kecenderungan sedap hawa nafsu, tetapi hendaklah mengikut timbangan yang insaf dan adil, dan sungguh-sungguh hendak mencari kebenaran. Sekian. Kita akan masuk bab keempat, iaitu bersendiri pada ilmu dan amalan. Al-Fatihah untuk almarhum Pendeta Zakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan? Siratan ladzina warat. Terima kasih.